Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah yang kami muliakan serta rakan-rakan sekalian yang saya kasihi. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, kita dapat bersama-sama pada hari ini bagi menjayakan sesi pembentangan ini dalam suasana yang penuh ilmiah dan bermakna. Untuk makluman semua, nama saya Nur Amni Syaza binti Muhammad Azri dan pada hari ini saya akan memulakan pembentangan kumpulan kami yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidik serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Sebelum saya meneruskan pembentangan dengan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya yang telah sama-sama bertungkus lumus dalam menyiapkan tugasan ini dengan penuh komitmen dan kerjasama yang erat. Ahli kumpulan saya yang pertama ialah Puteri Saidah Nafisah binti Abdul Aziz, diikuti oleh Busainah Atifah binti Azman. Kami amat menghargai setiap sumbangan idea, perbincangan dan penelitian yang diberikan oleh setiap ahli kumpulan dalam memastikan pembentangan ini dapat disampaikan dengan jelas, tersusun dan berlandaskan kefahaman yang mendalam terhadap topik yang dibincangkan. Jadi, apabila kita berbicara tentang profesion keguruan, kita sebenarnya sedang berbicara tentang satu amanah yang sangat besar dan berat untuk dipikul. Profesion ini bukan sekadar satu kerjaya, malah merupakan satu tanggungjawab moral dan sosial yang melibatkan pembinaan insan dan pembentukan peradaban bangsa. Guru bukan sekadar penyampai kandungan kurikulum atau pelaksana silibus semata-mata. Guru merupakan pembentuk generasi, pencorak pemikiran dan pembina nilai dalam diri setiap murid. Setiap tutur kata, tindakan dan keputusan seorang guru mempunyai kesan jangka panjang terhadap perkembangan emosi, intelek dan sahsiah murid. Bayangkan seorang murid yang hadir ke sekolah dengan 1001 persoalan dalam hidupnya. Mungkin dia berhadapan dengan tekanan keluarga, mungkin bergelut dengan masalah kewangan atau mungkin juga sedang berjuang dengan keyakinan diri yang rendah. Dalam keadaan sebegitu, guru bukan hanya hadir untuk mengajar fakta, teori dan formula, tetapi hadir sebagai pendengar, pembimbing dan sumber inspirasi. Kadang-kala, satu kata-kata semangat daripada guru mampu mengubah keseluruhan perjalanan hidup seorang murid. Satu kepercayaan yang diberikan oleh guru boleh menjadi titik tolak kepada kejayaan yang besar pada masa hadapan. Di sinilah terletaknya nilai sebenar seorang pendidik. Bukan sekadar pada apa yang dia ajar, tetapi pada bagaimana dia membentuk jiwa dan potensi murid. Namun begitu, persoalannya, apakah yang membimbing dan memandu seorang guru dalam melaksanakan tanggungjawab yang begitu besar ini? Apakah asas yang menjadi kompas kepada setiap tindakan dan keputusan seorang pendidik? Jawapannya terletak pada aspirasi dan hala tuju yang jelas yang disokong oleh jiwa pendidik yang kukuh, berintegriti dan sentiasa berorientasikan perkembangan murid secara holistik. Aspirasi memberi gambaran tentang impian dan matlamat besar yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan, manakala hala tuju pula menjadi panduan strategik yang memastikan setiap usaha yang dilakukan bergerak seiring dengan visi pendidikan negara. Apabila kedua-dua elemen ini difahami dan dihayati dengan mendalam, barulah lahir seorang guru yang bukan sekadar menjalankan tugas tetapi benar-benar berjiwa pendidik. Seterusnya, saya akan menghuraikan dengan lebih lanjut tentang konsep aspirasi pendidik dan bagaimana hala tuju ini memberi implikasi terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik dalam konteks pendidikan masa kini. Jadi, mari kita mulakan dalam pembentangan yang pertama iaitu aspirasi pendidik. Aspirasi seorang pendidik merujuk kepada matlamat jangka panjang yang ingin dicapai melalui proses pendidikan.
Aspirasi ini tidak terpisah daripada falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan insan secara menyeluruh dan bersepadu. Sebagai pendidik, kita tidak hanya berhasrat melahirkan murid yang cemerlang dalam peperiksaan, tetapi individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Keseimbangan ini penting agar murid mampu menghadapi cabaran kehidupan dengan matang dan berintegriti. Dalam konteks globalisasi, aspirasi pendidik juga perlu melangkaui sempadan negara. Murid hari ini merupakan warga negara global yang perlu memiliki kemahiran berfikir aras tinggi, kebolehan berkomunikasi secara efektif serta keupayaan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Namun, dalam usaha mengejar kecemerlangan global, nilai moral dan kemanusiaan tidak boleh diketepikan. Pendidikan tanpa nilai boleh melahirkan individu yang bijak tetapi tidak beretika. Oleh itu, guru berperanan sebagai model akhlak yang mempamerkan integriti, empati dan rasa tanggungjawab dalam setiap tindakan. Di samping itu, aspirasi pendidik juga melibatkan usaha memupuk budaya pembelajaran sepanjang hayat. Guru sendiri perlu sentiasa meningkatkan ilmu dan kemahiran agar dapat menjadi contoh kepada murid bahawa proses pembelajaran tidak pernah berakhir. Jadi, bagi merealisasikan aspirasi yang telah kita bincangkan, hala tuju pendidik juga perlulah jelas, strategik dan selari dengan keperluan semasa negara. Dalam era digital yang pesat berkembang, transformasi teknologi menjadi sebahagian daripada realiti pendidikan. Guru bukan sahaja perlu celik teknologi, malah perlu bijak memilih dan mengintegrasikan platform digital secara berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan aplikasi interaktif, pembelajaran hybrid dan bahan multimedia mampu menjadikan pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Namun begitu, penggunaan teknologi perlu sentiasa disertai dengan sentuhan kemanusiaan. Nilai empati, kasih sayang dan komunikasi dua hala tidak boleh diketepikan agar pendidikan tidak menjadi kaku, mekanikal dan terlalu bergantung kepada peranti semata-mata. Selain itu, pendekatan pembelajaran berpusatkan murid perlu diberi keutamaan. Murid bukan lagi penerima maklumat secara pasif. Sebaliknya, mereka perlu diberi ruang untuk berfikir secara kritis, berhujah secara rasional dan meneroka ilmu secara aktif. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membimbing, memberi dorongan serta menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Melalui pendekatan ini, murid akan lebih yakin, kreatif dan mampu membina kefahaman yang lebih mendalam terhadap sesuatu ilmu. Hala tuju pendidikan juga perlulah bersifat inklusif. Setiap murid hadir ke sekolah dengan latar belakang sosioekonomi, keupayaan dan gaya pembelajaran yang berbeza. Justeru, guru bertanggungjawab memastikan tiada murid yang tercicir dalam arus pendidikan. Pendekatan pengajaran yang fleksibel, sokongan emosi serta intervensi yang bersesuaian perlu dilaksanakan agar setiap murid berpeluang mencapai potensi maksimum mereka. Di samping itu, pembangunan sahsiah murid perlu berjalan seiring dengan perkembangan akademik. Pendidikan yang berjaya bukan sekadar melahirkan murid yang cemerlang dalam peperiksaan, tetapi mampu membentuk akhlak, nilai dan jati diri yang kukuh. Guru berperanan sebagai contoh teladan yang mencerminkan integriti, amanah dan keikhlasan dalam setiap tindakan. Nilai-nilai murni yang diterapkan secara konsisten akan membentuk generasi yang berilmu serta berakhlak. Selain daripada transformasi digital, pembelajaran berpusatkan murid dan pendidikan inklusif, hala tuju pendidik juga perlu memberi penekanan kepada kolaborasi antara sekolah dan komuniti. Sekolah tidak boleh berfungsi secara terasing. Pendidikan yang berkesan memerlukan sokongan padu daripada ibu bapa, masyarakat setempat serta pelbagai agensi luar.
Guru berperanan sebagai penghubung antara institusi sekolah dan komuniti bagi memastikan perkembangan murid berlaku secara menyeluruh dan seimbang. Sebagai contoh, apabila sekolah menganjurkan program gotong royong, ceramah kerjaya atau program khidmat masyarakat, penglibatan ibu bapa dan komuniti dapat memperkukuh nilai kerjasama, kepimpinan serta tanggungjawab sosial dalam diri murid. Murid bukan sahaja belajar di dalam bilik darjah, tetapi turut memahami realiti kehidupan melalui interaksi secara langsung dengan masyarakat. Selain itu, kolaborasi ini juga membantu guru memahami latar belakang murid dengan lebih mendalam. Komunikasi yang berkesan dengan ibu bapa membolehkan guru mengenal pasti cabaran yang dihadapi di rumah, seterusnya merancang pendekatan pengajaran yang lebih bersesuaian dan berempati. Hubungan yang harmonis antara sekolah dan komuniti akhirnya akan mewujudkan ekosistem pendidikan yang lebih stabil dan menyokong. Sebagai rumusannya, aspirasi dan hala tuju pendidik bukan sekadar perancangan di atas kertas, tetapi merupakan komitmen berterusan dalam membentuk generasi masa hadapan. Guru yang berjiwa pendidik ialah guru yang sentiasa bersedia berubah mengikut zaman, namun tetap teguh memegang nilai dan prinsip keguruan. Dengan hala tuju yang jelas, strategik dan berteraskan nilai kemanusiaan, kita mampu melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan sosial. Justeru, aspirasi dan hala tuju pendidik menjadi asas penting dalam membentuk guru yang benar-benar berjiwa pendidik dan mampu memacu kecemerlangan pendidikan negara. Sekian daripada saya dan saya akan serahkan kepada rakan saya Putri untuk meneruskan pembentangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Puteri Saida Nafisha binti Abdul Aziz, akan meneruskan pembentangan seterusnya. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudari Syazah atas pembentangan yang jelas berkaitan aspirasi dan hala tuju pendidik. Melalui penerangan tadi, kita dapati bahawa guru bukan sekadar pelaksana kurikulum, malah merupakan pemacu utama dalam merealisasikan matlamat pendidikan negara. Sehubungan dengan itu, saya akan meneruskan pembentangan dengan menghuraikan konsep serta ciri-ciri guru berjiwa pendidik yang menjadi teras kepada pembentukan pendidikan berkualiti. Apa itu guru berjiwa pendidik? Guru berjiwa pendidik ialah seorang guru yang bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi mendidik dengan hati, penuh keikhlasan dan tanggungjawab demi membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan sasiah. Dalam hal ini, kita perlu memahami maksud sasiah itu sendiri. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sasiah dapat didefinisikan sebagai kepribadian atau peribadi yang menggambarkan seseorang individu. Dalam konteks perguruan pula, sasiah guru yang cemerlang memperlihatkan tingkah laku serta sifat peribadi yang positif di samping memiliki pengetahuan dan kemahiran profesional dalam bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahawa seorang guru bukan sahaja dinilai melalui kepakaran akademik, tetapi juga melalui kepribadian dan nilai yang dibawa. Seterusnya, beralih kepada konsep guru berjiwa pendidik. Pertama sekali, guru berjiwa pendidik mengajar dengan penuh keikhlasan dan amanah. Mereka melaksanakan tugas bukan sekadar untuk memenuhi tanggungjawab pekerjaan, tetapi kerana menyadari bahawa setiap ilmu yang disampaikan merupakan satu amanah yang akan membentuk masa depan murid. Selain itu, guru berjiwa pendidik juga mendidik dengan empati dan kasih sayang. Mereka memahami latar belakang murid yang berbeza-beza dan sentiasa berusaha mendekati murid dengan penuh kesabaran dan keprihatinan. Di samping itu, guru berjiwa pendidik memberi fokus kepada pembentukan sasiah murid.
Mereka tidak hanya mengejar pencapaian akademik semata-mata, sebaliknya menekankan nilai murni, disiplin dan adab dalam kehidupan seharian murid. Tambahan pula, mereka melihat setiap murid sebagai satu amanah yang perlu dibimbing dan dipelihara dengan sebaiknya. Justru, mereka sentiasa memastikan setiap tindakan dan keputusan yang dibuat dapat memberi manfaat kepada perkembangan murid secara menyeluruh. Akhir sekali, dalam aspek konsep, guru berjiwa pendidik mengutamakan nilai kemanusiaan seperti hormat menghormati, keadilan dan empati dalam setiap interaksi di dalam dan di luar bilik darjah. Setelah memahami konsep tersebut, kita lihat pula ciri-ciri sasiah guru cemerlang. Antaranya ialah memiliki konsep kendiri yang positif. Guru yang yakin dengan kebolehan diri akan lebih bersemangat dan mampu menghadapi cabaran pendidikan dengan sikap yang optimis. Seterusnya, guru cemerlang berakhlak mulia dan menunjukkan contoh teladan yang baik dalam pertuturan serta tingkah laku kerana mereka menjadi suri teladan kepada murid. Selain itu, guru yang bertanggungjawab dan amanah sentiasa melaksanakan tugas dengan penuh integriti tanpa mengabaikan keperluan murid. Dalam masa yang sama, mereka juga berdedikasi dan sanggup berkorban masa serta tenaga demi memastikan proses pembelajaran berjalan dengan berkesan. Bukan itu sahaja, guru berjiwa pendidik turut bersikap terbuka terhadap pandangan dan perubahan semasa agar sentiasa relevan dengan perkembangan pendidikan. Di samping itu, sifat penyayang menjadi elemen penting dalam membentuk hubungan guru dan murid yang harmoni. Guru yang penyayang akan lebih mudah didekati dan dipercayai oleh murid. Akhir sekali, penampilan dan keterampilan. Penampilan dan keterampilan memainkan peranan yang signifikan. Guru yang menjaga kekemasan diri serta mempunyai kemahiran komunikasi yang baik akan lebih dihormati dan diyakini oleh murid serta masyarakat. Secara keseluruhannya, guru berjiwa pendidik ialah individu yang menggabungkan keikhlasan, nilai kemanusiaan dan profesionalisme dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Jiwa pendidik inilah yang akan memastikan aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan dengan jayanya. Seterusnya, implikasi aspirasi terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Aspirasi pendidikan bukan sekadar matlamat yang digariskan, malah memberi kesan langsung terhadap peranan dan tanggungjawab guru dalam sistem pendidikan. Pertama sekali, pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru berjiwa pendidik perlu merancang PDP secara sistematik dan berfokuskan murid. Hal ini bermaksud guru perlu mengambil kira tahap kebolehan, minat dan latar belakang murid agar pembelajaran menjadi lebih berkesan. Selain itu, guru juga perlu mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif, interaktif dan saling menghormati supaya aspirasi pendidikan dapat dicapai secara menyeluruh. Kedua, aspirasi pendidikan memberi penekanan terhadap pembangunan profesional guru. Guru berjiwa pendidik tidak boleh berada di tahap yang sama sepanjang masa. Sebaliknya, perlu sentiasa meningkatkan ilmu dan kemahiran melalui kursus, bengkel dan pembelajaran sepanjang hayat. Sikap ini menunjukkan komitmen guru dalam memastikan kualiti pendidikan sentiasa berada di tahap yang tinggi. Seterusnya, kemahiran teknologi. Kemahiran teknologi turut menjadi implikasi penting dalam pembentukan guru masa kini. Seiring dengan perkembangan digital, guru perlu menguasai penggunaan teknologi bagi menjadikan proses pengajaran lebih menarik dan relevan.
Penggunaan aplikasi pembelajaran, bahan multimedia dan platform digital mampu meningkatkan pelibatan murid serta memudahkan penyampaian ilmu. Selain itu, guru berjiwa pendidik juga perlu mempunyai wawasan yang jelas. Mereka bukan sahaja mengajar untuk peperiksaan, tetapi mendidik untuk membentuk generasi yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Oleh itu, setiap tindakan dan perancangan guru perlu selari dengan hala tuju pendidikan negara. Akhir sekali, guru perlu menjadi suri teladan kepada murid. Tingkah laku, disiplin dan nilai yang ditunjukkan oleh guru akan menjadi contoh kepada murid dalam kehidupan seharian. Justru, kepribadian guru yang unggul akan memberi kesan besar terhadap pembentukan sasiah murid. Secara keseluruhannya, aspirasi pendidikan memberi implikasi yang signifikan terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik dari aspek pengurusan PDP, profesionalism, teknologi, wawasan dan keteladanan. Seterusnya, kita melihat implikasi sasiah guru cemerlang dalam konteks pendidikan dan pembangunan negara. Sasiah guru bukan sekadar mencerminkan kepribadian individu, malah memberi kesan besar terhadap pembentukan generasi masa depan. Pertama, sasiah guru cemerlang mampu memupuk perpaduan dan menyumbang kepada pembinaan negara bangsa. Hal ini demikian kerana guru berperanan sebagai ejen sosialisasi yang menyemai nilai toleransi, hormat menghormati dan semangat cintakan negara dalam kalangan murid. Melalui pendekatan pengajaran yang inklusif dan adil, guru dapat membentuk murid yang memahami kepelbagaian budaya serta hidup dalam suasana yang harmoni. Yang kedua, sasiah guru yang unggul turut menyumbang kepada pembentukan modal insan yang seimbang dan harmonis. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu akademik, malah membimbing perkembangan emosi rohani dan sasiah murid. Dengan kepribadian yang positif, guru dapat melahirkan murid yang berilmu, berakhlak dan mempunyai jati diri yang kukuh. Selain itu, sasiah guru cemerlang juga mempertingkatkan kemampuan profesionalisme. Guru yang berdisiplin, berintegriti dan bertanggungjawab akan sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran mereka. Sikap ini bukan sahaja meningkatkan keberkesanan PDP, malah memperkukuhkan keyakinan masyarakat terhadap profesional keguruan. Di samping itu, guru yang memilih sasiah cemerlang akan mengamalkan budaya kerja yang berkualiti dan sistematik. Mereka menepati masa, merancang tugas dengan teliti dan melaksanakan tanggungjawab secara konsisten. Budaya kerja cemerlang ini secara tidak langsung membentuk persekitaran sekolah yang lebih produktif dan profesional. Seterusnya, guru berperibadi unggul akan melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat. Mereka sentiasa terbuka menerima ilmu baharu dan menyesuaikan diri dengan perubahan semasa. Sikap ini penting agar guru kekal relevan dan mampu memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21. Tambahan pula, sasiah guru cemerlang mendorong pelaksanaan penyelidikan serta kerjasama antarabangsa. Guru yang progresif akan berusaha menerokai pendekatan baharu dan berkongsi amalan terbaik demi meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini memperlihatkan bahawa guru bukan sahaja pendidik di bilik darjah tetapi juga menyumbang kepada perkembangan ilmu secara global. Akhir sekali, guru bersasiah cemerlang mengamalkan sikap demokrasi dalam bilik darjah. Mereka memberi peluang kepada murid untuk bersuara, menghormati pandangan yang berbeza dan membuat keputusan secara adil. Pendekatan ini dapat melahirkan murid yang berfikiran kritis, berani dan bertanggungjawab. Secara keseluruhannya, sasiah guru cemerlang memberi
berimplikasi besar terhadap perpaduan negara. Pembentukan modal insan, peningkatan profesionalisme serta pembangunan sistem pendidikan yang berkualiti. Seterusnya, saya persilakan Busana Atifah untuk membentangkan topik. Terima kasih Puteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Atifah. Walaupun konsep guru berjiwa pendidik amat ideal, realitinya tidak terlepas daripada cabaran. Beban tugas yang semakin meningkat boleh menjejaskan keseimbangan emosi guru. Selain tanggungjawab mengajar, guru juga perlu mengurus dokumentasi, pentadsiran dan pelbagai aktiviti sekolah. Tekanan emosi yang berpanjangan boleh mengurangkan motivasi jika tidak diurus dengan baik. Tambahan pula, kepelbagaian latar belakang murid memerlukan pendekatan yang fleksibel dan berbeza. Bagi mengatasi cabaran ini, guru perlu mengamalkan pengurusan masa yang sistematik serta mendapatkan sokongan profesional daripada rakan sejawat dan pihak pentadbir juga. Refleksikan diri juga penting bagi memastikan guru sentiasa sedar akan kekuatan dan kelemahan diri. Baiklah, tanpa membuang masa, mari saya mengulaskan tentang apa yang ada di dalam cabaran dan strategi yang pertama. Yang pertama ialah beban kerja tinggi, pengajaran, pentadbiran, kokurikulum dan juga mesyuarat. Tugas guru bukan sahaja mengajar, tetapi melibatkan kerja pentadbiran, dokumentasi dan pelaporan. Yang kedua, guru perlu menyediakan RPH, bahan batu mengajar dan juga penilaian murid. Yang ketiga, guru mempunyai banyak kekangan masa antara tugas sekolah dan kehidupan peribadi. Seterusnya, perubahan dasar dan pembaharuan kurikulum yang kerap. Kurikulum sentiasa dikemaskini agar selaras dengan perkembangan teknologi dan keperluan industri. Guru perlu memahami objektif dan pendekatan baharu dengan cepat. Yang terakhir sekali, tekanan pencapaian standard dan prestasi sekolah. Terdapat penilaian dan pemantauan yang lebih sistematik terhadap prestasi sekolah. Hal ini, guru mungkin berasa tertekan untuk memastikan pencapaian akademik yang lebih tinggi. Di dalam cabaran, kita mesti mempunyai strategi untuk menyelesaikan sebarang cabaran. Baiklah, strategi yang pertama, guru perlu mengikuti kursus dan latihan profesional secara berterusan. Guru juga perlu menguasai pedagogi terkini, contohnya pembelajaran berpusatkan murid, pentadsiran autentik. Yang ketiga, guru boleh melakukan refleksikan diri untuk penambahbaikan PDP, contohnya menilai kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran. Selain itu, mengenal pasti aspek yang boleh ditambah baik. Terakhir sekali, merancang tindakan susulan untuk meningkatkan keberkesanan PDP. Yang terakhir sekali, guru perlulah menerima maklum balas secara terbuka dan profesional. Contohnya, tidak bersikap defensif terhadap sebarang teguran. Kedua, menganggap kritikan sebagai peluang untuk berkembang dan juga mengubah diri dengan lebih baik. Yang terakhir sekali, bersedia membuat perubahan demi kepentingan dan masa depan anak-anak murid. Baiklah, kita masuk kepada cabaran dan strategi yang kedua. Cabaran dari segi pengaruh negatif media sosial ialah yang pertama, pendedahan murid kepada kandungan yang tidak sesuai. Murid mudah mengakses maklumat tanpa batasan. Ia juga risiko terdedah kepada unsur negatif seperti buli cyber atau kandungan yang tidak bermurid. Hal ini juga boleh mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku murid. Yang kedua, isu disiplin penggunaan telefon pintar semasa PDP. Penggunaan telefon semasa PDP boleh mengganggu fokus. Murid juga mungkin lebih tertarik kepada hiburan berbanding pembelajaran. Hal ini demikian, guru perlulah menetapkan peraturan yang jelas semasa di dalam kelas. Yang ketiga, penyebaran maklumat yang palsu. Murid mungkin mempercayai maklumat tanpa menyemak kesahihan. Ini dapat menjejaskan kemahiran berfikir kritis.
Guru juga perlu mendidik murid tentang literasi media dan semakan fakta. Yang terakhir sekali, yang sangat membimbangkan, pengaruh budaya luar terhadap nilai murid. Trend dan budaya asing boleh mempengaruhi nilai dan cara hidup murid. Ada yang mungkin bercanggah dengan norma tempatan. Hal ini, guru perlu membimbing murid menilai sesuatu budaya yang secara rasional, secara tempatan. Baiklah, kita masuk ke dalam strategi. Strategi yang pertama, mendidik keselamatan cyber dan literasi media. Guru perlulah mengajar murid cara melindungi maklumat peribadi dan juga memberi kesedaran tentang risiko buli cyber dan cara untuk melaporkannya. Yang kedua, mengajar murid tentang semakan fakta sebelum mempercayai maklumat. Guru juga perlu mengajar kemahiran semakan fakta, contohnya fact checking, dan juga membimbing murid menyemak sumber sebelum mempercayai sesuatu maklumat. Yang ketiga, menetapkan peraturan penggunaan telefon dalam kelas. Guru perlulah mengajar murid cara melindungi maklumat peribadi. Contohnya, menetapkan peraturan penggunaan telefon secara jelas, mengubah peraturan kelas bersama murid. Yang terakhir sekali, guru perlulah membimbing murid menilai budaya secara rasional dan kreatif. Guru perlu membimbing murid menilai budaya secara rasional dengan mengadakan perbincangan terbuka tentang nilai positif dan negatif sesuatu budaya. Guru juga perlu mengajar murid membezakan antara hiburan dan nilai kehidupan sebenar tempatan. Secara keseluruhannya, aspirasi dan hala tuju pendidik memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualiti dan relevan dengan keperluan abad ke-21. Aspirasi untuk melahirkan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek serta sosial, murid berdaya saing global serta menekankan nilai moral, pembelajaran sepanjang hayat dan keperluan pendidik mudah menunjukkan bahawa peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi membentuk sosial dan jati diri generasi masa depan. Hala tuju pendidik yang menekankan transformasi digital, pendidik inklusif, pembelajaran berpusatkan murid, pembangunan sosial serta kolaborasi antara sekolah dan komuniti turut memperkokohkan lagi tanggungjawab guru dalam memastikan pendidikan sentiasa dinamik dan responsif terhadap perubahan semasa. Dalam konteks ini, guru berjiwa pendidik perlu memiliki sifat ikhlas, empati, komited terhadap profesionalism, reflektif serta berintegriti agar dapat menjadi role model yang unggul kepada murid. Kesimpulannya, kejayaan aspirasi dan hala tuju pendidik bergantung kepada kesungguhan guru menghayati peranan sebagai pendidik sejati. Guru berjiwa pendidik bukan sahaja mendidik dengan ilmu, tetapi membentuk insan dengan nilai, empati dan kasih sayang demi melahirkan generasi yang seimbang, berakhlak dan mampu menghadapi cabaran masa depan. Itu sahaja daripada saya, Busainah Atifah. Assalamualaikum dan terima kasih.